Jadi sekarang ni untuk bateri DJI Neo ni pula, DJI claim yang bateri dorang ni boleh fly selama 30 minit. Tapi bila aku fly 15 minit je geng yang boleh fly. 15 minit je. So yang tu parts yang aku paling tak puas hati. So hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube aku. Nama aku Sazwan MX, and korang yang baru tengok channel aku ni, jangan lupa tekan button subscribe, okay? So hopefully korang dapat support aku untuk aku capai dalam 1000 subscribers. So thanks pada korang yang dah support aku dalam 800 subscribers ni. Aku appreciate sangat-sangat. So hopefully korang keep supporting aku untuk aku capai dalam satu tahap yang lebih tinggi. So guys, apa aku nak buat hari ni? Aku bukan nak cerita pasal bola, walaupun aku pakai baju Manchester United. Aku nak review DJI Neo, tapi bukan untuk yang first time. Aku nak review untuk yang setahun punya. Sekarang ni aku dah pakai DJI Neo ni selama setahun. So aku nak bagi feedback dekat korang supaya korang boleh tengok, korang boleh take note, korang boleh ambil pengalaman daripada aku, macam mana cara aku ataupun pengalaman aku pakai DJI Neo ni selama setahun. Let's go. So guys, sekarang ni drone ni aku dah guna selama setahun. Soalan dia, berbaloi tak untuk korang beli DJI Neo? Kalau korang tengah survey drone ataupun korang nak tambah dalam gear korang, aku rasa untuk video ni boleh bantu korang untuk buat keputusan. So guys, sepanjang setahun aku guna DJI Neo ni, aku rasa aku puas hati gila dengan DJI Neo ni. So korang kena stay tune guys, sebab aku akan share tentang kelebihan and kekurangan pasal DJI Neo ni, and then aku akan share juga pasal pengalaman aku, macam mana aku pakai DJI Neo ni selama setahun. Untuk pengetahuan korang, DJI Neo ni adalah drone entry level. So mana-mana beginner yang memang nak survey drone, mana-mana nak beli drone ataupun nak cuba drone, aku sarankan korang pakai DJI Neo ni dululah, sebab dia untuk beginner memang sesuai untuk korang pakai. So guys, kalau korang nak beli drone yang pertama, aku sarankan DJI Neo. Okay, first kali untuk rekaman DJI Neo ni, aku sumpah memang puas hati gila lah. Walaupun dia tak se-power macam Mini 4 Pro ataupun highest drone yang lebih atas daripada DJI Neo ni, tapi aku rasa aku memang puas hati sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok footage aku yang sekarang ni, aku shoot on low light tau, tapi hasil rakaman dia memang puas hati gila. Very sharp, very vibrant, and memang puas hati gila. So kalau korang nak buat lebih more cinematic, dia sangat-sangat sesuai. And then ada satu shot ni juga aku shoot on hujan waktu tu dekat Sawah Sagil. Aku pun macam tak percaya juga, tapi bila tengok balik aku fly waktu tu, tapi tak adalah hujan lebat. Waktu tu aku rasa macam aku tak sure sangat bila nak flykan drone ni waktu hujan, tapi aku flykan juga untuk improve dekat korang yang DJI Neo ni sebenarnya boleh je fly waktu hujan, tapi tak disarankan waktu hujan lebat lah, sebab dia punya wind resistant untuk DJI Neo ni tak sepower macam drone-drone yang dekat atas dia. Untuk resolution kamera DJI Neo ni, kita boleh shoot sampai 4K 30 fps, and then kalau korang nak shoot secara HD, korang boleh shoot 1080p 60 fps. So memang berbaloi sangat-sangat kalau korang beli DJI Neo ni. Kamera dia pun memang dah power gila. Tips tambahan untuk DJI Neo ni, kalau korang tak biasa dengan DJI Neo ni atau first timer untuk nak belajar drone, korang boleh guna mode auto dulu, sebab DJI Neo ada mode auto. And then kalau korang dah biasa guna drone, and then korang baru beli DJI Neo ni, bolehlah korang guna RC. So RC ni pun khas untuk manual mode lah. So akan lebih banyak lagi movement yang korang boleh buat dengan menggunakan RC ni, instead korang guna auto mode daripada drone ni sendiri. Jadi sekarang ni untuk bateri DJI Neo ni pula, DJI claim yang bateri dorang ni boleh fly selama 30 minit. Tapi bila aku fly 15 minit je geng yang boleh fly. 15 minit je. So yang tu parts yang aku paling tak puas hati. Sebab apa? Yelah, bila kita main drone, of course kita nak fly dengan lagi lama, betul tak? Akan lebih banyak lah footage yang kita akan dapat kalau kita fly lebih lama, betul tak? So untuk DJI Neo ni hanya 15 minit je bagi aku. So aku tak tahulah untuk pilot-pilot yang lain, mungkin ada cara dorang yang dorang boleh shoot and fly dengan lebih lama, tapi bagi aku untuk satu bateri ni je, DJI Neo boleh fly selama 15 minit. So untuk pendapat aku, untuk korang yang baru nak beli DJI Neo ni, better korang beli extra batteries dua ni. Satu ada pada drone, and then dua lagi untuk extra korang. So korang tak perlu nak pening kepala fikir bila nak fly habis bateri, lepas tu cas, korang kena tunggu and then baru fly balik. So tak payah. So korang kena beli terus extra bateri ni, so korang akan boleh fly dengan lebih lama. So itu saranan aku.
So untuk rekaan dan juga probability untuk DJI Neo ni, aku rasa memang sangat-sangat sesuai untuk korang yang kaki travel. So kalau korang nak travel and then korang bawa DJI Neo ni, memang sangat-sangat sesuai sebab korang boleh letak dekat ruangan yang kecil ataupun korang boleh selut je dekat dalam bag travel korang tu. So tak ada masalah kalau korang nak bawa DJI Neo ni pergi luar negara ke, pergi travel mana-mana ke, so tak ada masalah. Just bawa drone ni je and then korang boleh control pakai korang punya phone tu sendiri. So bagi aku DJI Neo ni memang sangat-sangat compact. Tapi ada satu je kekurangan untuk DJI Neo ni, dia agak fragile sikit dari segi rekaan dia. So korang kena hati-hatilah bila DJI ni terjatuh ke ataupun terhempap ke dekat mana-mana. So korang kena hati-hati sebab dia kecil, memang senang nak bawa pergi mana-mana, tapi bila jatuh aku risau juga korang kena jaga DJI Neo ni secara hati-hati. Itu je. Jadi sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya apps pula. So untuk interface apps dia ni memang sangat-sangat familiar dengan beginner. Dia ada bagi juga tutorial macam mana korang nak fly DJI. Just tengok je daripada apps tu and then korang boleh terus fly macam biasa. So bagi aku, kalau korang dah 2-3 kali guna apps dia tu, aku rasa korang dah boleh fly macam professional punya pilot dah kan. So tu lah, senang je. Masa aku beli dulu DJI Neo ni, harga dia dalam RM1,800. Waktu tu aku beli combo lah. Siap ada drone, ada RC dengan extra bateri sah. So untuk body saja tak silap aku sekarang ni dalam RM600 ataupun ke RM800 macam tu. Amat-amat berbaloi lah untuk korang beli drone pertama korang dengan harga yang sangat murah dan juga berpatutan. Boleh jimat juga korang punya budget tu macam mana. And then kalau korang nak belajar fly drone dulu, korang boleh beli DJI Neo ni sebab harga dia memang sangat berbaloi. Jadi guys, selama setahun aku guna DJI Neo ni, aku rasa aku memang puas hati sangat-sangat sebab waktu aku beli dulu DJI Neo ni, aku as a beginner yang tak tahu apa-apa pasal drone, yang tak tahu apa-apa pasal nak fly drone tu macam mana. So bagi korang yang baru nak mula ataupun baru berminat dalam bidang drone ni, aku sarankan korang beli dulu DJI Neo ni guys. Jadi aku boleh cakap dekat sini, DJI Neo ni memang sangat-sangat berbaloi. Tapi kalau korang nak features yang lebih banyak ataupun rakaman shoot dia lagi power daripada DJI Neo ni, aku rasa korang boleh move to model yang lain lah, macam Mini 4 Pro ke, Vata ke. So is up to korang lah macam mana, depends pada pemilihan ataupun cara korang nak belajar macam mana. So itulah saranan aku. Jadi sekarang ni apa yang aku boleh simpulkan pasal DJI Neo ni, kelebihan utama dia adalah kualiti rakaman, itu pun dah cukup bagus. And then kecil, ringan, senang nak bawa pergi mana-mana. And then memang sesuai sangat-sangat untuk yang baru nak belajar pasal drone ni guys. Tapi dari segi kekurangan dia pula, macam aku cakap tadi, bateri dia just 15 minit macam tu je. And then kalau cuaca teruk betul and then korang fly juga korang punya DJI Neo ni, mungkin bateri tu akan bertahan dalam 10 minit ke 11 minit macam tu lah. So itulah kekurangan DJI Neo ni. Bagi aku just a bateri je lah. So yang lain tu mungkin good enough lah untuk korang pakai. And then lagi satu aku lupa, untuk kekurangan dia ni, build material untuk DJI Neo ni aku macam kurang sikit lah. Sebab satu, dia memang kalau jatuh memang aku rasa memang sakit lagi lah daripada putus cinta. So korang kena hati-hati sikit. So itu je kekurangan dia, bateri dan juga body DJI Neo ni guys. Tapi overall untuk harga DJI Neo ni, aku rasa memang sangat-sangat puas hati. Memang budget gila, memang sangat murah. So why not korang beli DJI Neo ni dulu. So guys, kalau korang ada pengalaman sendiri pasal DJI Neo ni, and then kalau korang pun ada soalan pasal DJI Neo ni, korang boleh komen je dekat ruangan komen aku dekat bawah ni. So insyaAllah aku akan jawab satu-satu pasal kurangan dan juga kelebihan ataupun pengalaman aku pasal DJI Neo ni yang aku dah pakai selama setahun ni lah. Hopefully video ni dapat membantu korang untuk korang buat decision korang sendiri macam mana. Hopefully video ni juga dapat bantu korang, dapat beri korang knowledge and then pengalaman pasal DJI Neo ni lah macam mana. So bagi aku DJI Neo memang terbaik. Jadi guys, macam biasa, jangan lupa subscribe and then thank you korang sebab support aku sampai ke 800 subscribers ni. Hopefully yang baru datang dekat video ni, korang boleh tekan button subscribe and then korang boleh keep in touch dengan aku, korang boleh keep support aku untuk aku capai dalam tahap yang lagi tinggi. So guys, thank you so much untuk korang yang dah enjoy video ni. Hopefully dapat bantu korang, and then apa yang kurang tu datang daripada aku, and then apa yang baik tu datang daripada Allah. So thank you guys sebab tonton video ni sampai habis. So insyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. So bye bye.